Segala yang sedang diperkatakan sekarang bukan sekadar satu pertikaian politik biasa, bukan sekadar tuduh-menuduh sesama ahli parti, dan bukan juga sekadar episod sensasi yang muncul beberapa hari lalu kemudian tenggelam begitu sahaja. Apa yang sedang berlaku sebenarnya jauh lebih besar. Ia adalah kisah tentang bagaimana kuasa, pengaruh, kepentingan ekonomi, dan kelemahan institusi boleh bertembung dalam satu titik yang sama, lalu menghasilkan letupan politik yang bukan sahaja menggoncang sesebuah parti, tetapi boleh mengheret seluruh keyakinan rakyat terhadap sistem negara. Apabila sesuatu isu mula menyentuh nama-nama besar, agensi penguat kuasa, kontrak strategik negara, pemegang saham, perjanjian sulit, dan dakwaan melibatkan wang tunai berjuta-juta ringgit, maka isu itu tidak lagi boleh dilihat sebagai sekadar gosip politik. Ia sudah menjadi persoalan awam yang wajib difahami dengan teliti. Sebab itu, untuk memahami cerita ini, kita tidak boleh terus melompat kepada persoalan yang paling panas. Kita tidak boleh terus bertanya siapa Mr. R, siapa ahli parlimen yang didakwa menerima wang, siapa yang rapat dengan siapa, atau siapa yang sedang cuba menutup apa. Semua persoalan itu penting, tetapi ia datang kemudian. Sebelum sampai kepada semua itu, kita mesti memahami dahulu kanvas besar di sebalik lukisan ini. Kalau tidak faham kanvasnya, kita akan melihat serpihan-serpihan maklumat yang berselerak, tanpa mampu menyusun gambaran penuh. Kita akan terperangkap dalam emosi, sensasi, dan tuduhan rawa. Sedangkan isu yang sebenar jauh lebih tersusun dan jauh lebih berbahaya.